tunjuk kita buat family day dekat Sungai Riau Sedim. Kat sini Kat Ladang Rahim. dia macam cantik. Okey. Tengok. Tapi kan nak buat family day ni kan ada semuanya ada 6 orang. Cuma dekat sini Nama adik-beradik lah. ada 6 adik-beradik. Cuma kat sini hanya ada 2 family dan seorang single je. Tinggal 3 orang lagi. Family mana? Tapi sayangnya Tok Yah kita tak datang. Kan? Okey. Sekarang ni kita akan tunjuk apa yang kami buat dekat sini. So, sebelum tu kita tunjuk Kita macam kat rumah tau. Tu, orang mandi kat sungai tu. Di mana weh? kat sini kami ada kemah yang tempah untuk 3 family. Tak, ada tempah 3 kemah. Kat sini ada yang warna biru, hijau, dan yang colour estetik. Hitam. Brown orang panggil. Dekat sini, ni kemah untuk budak lelaki kalau ikutkan, ni untuk perempuan dan itu untuk family yang ada anak beranak dan suami. Yang lain ada juga. Cuma dia betul. Di sini juga kami nak tunjuk yang kami tengah buat begitu. Tapi sekarang baru ayam yang buat ayam. Sebab kira ramai kot nak buat. So kita susun ayam dulu. Lepas tu nanti daging selesai lagi tu. Okey. Cakap lah tu sikit weh. Anda nak tengok, anda tengoklah dekat sana. Nabi Maksu. Makan ayam. Sedap kan? Okey. Kita tunjuk view. View dekat sini cantik gila. Sebab dekat sana ada gunung Bukit Bukau. Dekat sini ada sungai boleh lah mandi-mandi sekali-sekala. Ada bulan lagi. Okey, kalau anda nak tahu, dekat sini juga ada sungai yang kecil, alirannya seperti parit. Dan satu lagi, dia macam sungai. Sungai lah. Sungai tu luas sikit. Kalau nak tengok, jom kita pergi tengok. Sungai luas. Sungai luas ni orang panggil Sungai Sedim tu. Entahlah. Jom kita berjalan. Kau rasa kat sini apa Sungai Sedim, kalau kat sana Sungai Riau orang panggil. Apa? Dekat sini juga ada tempat untuk camping. Kacau. Dekat sana. Dia ada juga tunjuk dekat tandas tu. Bukan tunjuk kat tandas, tapi ada lekat dekat tandas. Kalau anda nak tengok view dekat tempat ni, korang tengok lah. Cantik. Ya. Tadi kita mandi yang sebelum tadi. Kita mandi. Kita nak mandi tadi. Arik, jangan mandi. Tengok je Arik. Masuklah kat dalam. Tunjuk. Dah masuk kat mana ya Allah. Arik jangan turun Arik. Jom. Yang kecil pula. Ya, sekarang kita pergi dekat sungai yang kecil pula. Jom. Jom kita pergi. Jom. Orang tu ayah. Tak apa. Arik jangan kejar Arik. Lari. Seperti yang anda tengok, kami tengok on the way ke sungai kecil. Sungai kecil ni sangat kecil ya. Cuma tak kecil dan menyakitkan dan menderakan dan menyenangkan. Sejuk pula tu. Sekian di sini sahaja. Kami berhentikan video dekat sini. Dan sambung part tu jika yang 4 orang lagi family akan datang. Bye. Lagu ni. Terima kasih Maksu. Apa perasaan Maksu buat family day? Seronok. Seronok tu macam mana? Senang. Kumpul family. Okay. Next person.
Oh, ekor ayam habis. Dia. Abi. Nak tanya ni. Apa perasaan Abi kalau buat family day? Tak ada perasaan. Abi lalu kata lagu tu. Perasaan biasa-biasa aja. Biasa je. The next person lah. Anda boleh lihat yang dekat sini kami tengah bermandi manda dengan kami punya family. Bukan sepupu. Tengok sama. Atlet nak lompat. Dua. Halo. Ba, ada orang nak rakam ni. Terjunnya rendah lupa jadi lah. Okey, sekarang kami tengah berjalan dekat sini disebabkan pakcik kami lah jadikan macam ni lah. Apa orang panggil? Disebabkan pakcik kami terpaksa jalan sampai sini. Tengok. Pergi lambat, balik cepat. Tengok. Masa macam penat. Oh ni, sampai dah. Oh, sampai dah. Tak macam ni, cepat lakukan. Pakcik sampai dah. Oh. Okey. Kok tutup je dulu kalau aku. Hazard. Okey, dia pun berjaya sampai. Yang ni pakat lapak makan dah. Dia pun sampai tak tunggu orang. Oh. Akhirnya Bagus, tak? 3 orang family Sekali. datang juga. Tak apa. Okey, jika anda lihat di sini mereka sungguh dah kami punya kemah. Okey. Jom kita interview setiap orang yang ada di sini. Apa perasaan mereka? Jom. Bilang kami ada wartawan Nur Alia Kristina. Jom tanya apa perasaan mereka di sini meraihkan Family day. meraihkan family kami. Family day. Pakcik. Apakah perasaan pakcik bila buat family day je ni? Oh, amat dahsyat, amat. Tengok lelok. Tengok lelok pakcik. Perasaan saya amat sedih. Perasaan saya amat sedih dah. Kenapa tak sampai lagi? Oh, sedih. Mengapakah pakcik sedih? Pak mentua saya ada kalut dengan padi. Lepas tu dia tunggu. Lagi 3 hari baru padi ambil. Apakah nama makcik? Nama? Ha. Tak tahulah. Nama dia. Oh. Apakah perasaan makcik di sini? Apa perasaan makcik? Campaign lah. Apa makcik nak buat kat sini? Buat apa? Ha. Tak buat apa pun. Tak buat apa. Okay, naik person. Okay, Maklong. Apa perasaan Maklong ada di... apa nama Maklong? Ada interview ni. Munira, awak. Apa perasaan Maklong ada di sini? Gembira. Apakah Maklong mahu buat jika Maklong di sini? Healing lah. Oh, healing. Naik person. Okay. Kan nama Pak Long? Mamak Musmaidi. Okay, apa perasaan Pak Long kat sini? Oh, gembira. Ha? Gembira. Gembira. Pasal apa? Pak Long nak buat apa kat sini? Main. Main ayak lah. Boleh lah. Main ayak, mandi. Okay, next person. Okay, nama anda siapa? Muhammad Amir Syafullah bin Muhammad Musmaidi. Apa perasaan anda di sini? Oh, sangat seronok. Kerana hari ini adalah family day Oh, hari ni. yang keren. Yang esok. Oh, Tengok dia kamera, slow tengok banyak. kamera. Maafkan saya. Okay. Tak ada apa dah. Oh, syok. Tanya nama penuh halo. Oh, nama apa? Oh, nama saya nama Akif Ali Zul Kifli. Tak payah dia tutup muka lah. Kita buat malu lah.
Okey. Perasaan anda hari ni apa? Mau. Syok. Itu Adakah anda tidak sabar untuk mandi esok? Oh, tak sampai kan nak mandi ni boleh. Mandi. Oh, apakah anda mahu buat jika anda di sini? Murah. Makan-makan syok-syok. Aduh. Dah, next person. Okey, terima kasih. Ha. Apa perasaan Mak Lang kat sini? Dia bukan Musiana. Musiana. Nah. Musana. Sini person, matuk. Matok. Apa nama Matok? Biasa biti talik. Apa perasaan Matok? Janganlah gelak. Tono syok sini. Happy. Matok nak buat apa kat sini tu? Happy sini. Tu nak mandi tak? Okey. Dia macam mak tu. Sini saja. Okey, nama apa nama? Tak tahu. Nama ikan tak tahu. Tadi kau pakai pakcik. Nama ikan tak tahu. Nama dia tak tahu apa perasaan anda. Suluhlah sama lu. Dekat sini. Oh, tak. Lupa support. Tak ada apa-apa. Perasaan anda tak ada apa-apa. Ya. Okey. Next person. Nama apa nama? Nama Alia. Alia apa? Alia Castano. Okey. Alia Castano. Apakah perasaan anda dekat apa adakan family day ni? Perasaan. Ada perasaan lah. Perasaan saya happy, gembira. Saya okey je. Saya okey je. Okey di situ saja. Next person. Nama saya hantu. Okey, hantu. Okey. Nak apa perasaan di sini? Saya happy ke tu sedih-sedih lagi. Mana sedih pula. Happy lah, takkan nak sedih. Katihan lah. Okey, terima kasih. Okey, nama apa? Ha? Asal Muhammad Saji. Perasaan duduk sini? Wah, happy ke lah. Happy lah. Happy. Isa nak buat apa? Panjang tu. Jangan letak dekat-dekat. Ya Allah. Bukan tak interview. Tak mandi. Nak mandi. Okey. Yo. Nama apa nama? Ha? Nama apa? Tak dapat info. Nama. 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 Muhammad Musyair Izwan. Umur. Tak ada umur. 35 ke 36 tau. Tua dah. Ha? Tua single lagi ya. Duk mencari ni. Dia cari ya. Apa perasaan banyak di sini? Ha? Ada apa perasaan apa banyak? Dapat menenangkan fikiran. Buat karangan. Main nak apa kata apa punya santai-santai, merelax. Dari buat karangan. Nak buang hilangkan rasa Yang tekanan. set mana pula? Rasa tekanan lagi pagi. Kalau beli Segala kekecewaan. Okey. Di sini saja okey. Ada lagi. Ada siapa-siapa nak kahwin dengan dia? Komen lah kat bawah. Lepas tu Komen kat bawah. nak tanya apa yang apa interview banyak-banyak ni? Ni pekerjaan. Kenapa nak cakap kawan? Bakal dia? Tak ada apa. Okey, bye. Nama adik apa? Tunduk sikit. Ampa tunduk. Nama apa? Oh, Naira Kasara. Kau seronok duduk tamu ni? Janganlah. Seronok. Betul ke? Kau nak mandi ya? Mandi-mandi, air terjun. Dengan sepupu lah. Jangan dekat-dekat je umur. Okey. Tu je. Bye. Okey, bye. Okey, apa perasaan apa nama hang? Masya. Apa perasaan duduk sini? Seronok. Apakah anda mahu buat di sini? Tebet. Anda buat apa kat sini? Masuk. Ni, kata dalam kita ada dekat dalam kemah kita. Kali macam biasa dekat tempat ni. Kalau kita ada dekat tempat situasi terdesak. Masa median. Apa? Nama awak apa? Adi, nama awak apa ni?
Nama saja nama Hamdi. Nama saya. Nah, nama saya lah. Saya, apa happy awak ini? Ha? Happy dah. Perasaan saya dekat sini ya. Dekat sini saya happy je. Sekarang ni apa hujan lebat, kita orang pun macam riau lah kan. Nampak? Semua orang kan buat takut air hujan kena nak lah, terkena macam-macam lah. Amin ni dekat naknya kemah hijau tu dah hancur, lepas tu pula orang bangunkan balik. Kemah sewa kan. Sungai pun dah jadi kepala ayak. Nanti kalau korang nak mancing ni, korang perlu ambil perfect time lah. Maksudnya macam tak ada lah time hujan-hujan macam ni. Korang kena ambil tiang-tiang ke, waktu musim panas ke kan, bukan musim hujan kan. So di sini saja saya rakam. Okay, bye-bye. Orang lama.